Okay, Assalamualaikum cikgu. Jadi kami dimaklumkan bahawa cikgu Siti Aisyah kan merupakan guru penyelaras nilam. Jadi kami berempat nak tanyalah sebanyak sedikit berkaitan program nilam di sekolah SK Vegetari kan. Okey. Jadi soalan pertama tu boleh kami tanya macam mana program nilam ni dijalankan kat sekolah kita ni? Program nilam yang dijalankan di SK Vegetari ini melalui guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Melayu dia ada satu masa 30 minit untuk nilam dan juga guru bahasa Inggeris 30 minit untuk nilam. Jadi guru bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris setiap kelas. Okey. Mereka ni bertanggungjawab untuk melaksanakan nilam. Jadi masa 30 minit mereka tu mereka akan bawa murid ke pusat sumber ataupun dalam kelas pun boleh. Mereka akan gunakan 30 minit untuk program nilam tu. Mereka lah yang dipertanggungjawabkan. Kemudian apabila saya menggunakan buku, kalau di sekolah ni saya masih lagi menggunakan buku nilam. Jadi cikgu-cikgu bahasa Inggeris, bahasa Melayu mereka akan ambil buku nilam di pusat sumber dan serahkan pada murid untuk dicatat bahan bacaan mereka. Kemudian lepas catat, kalau ada masa murid-murid akan dibawa ke makmal komputer untuk direkodkan dalam sistem AINS nilam, AINS. Sistem AINS. Dia singkatan daripada nilam sistem. Kemudian kalau macam dalam AINS nilam tu, murid-murid juga boleh laksanakan di rumah menggunakan handset dan juga ataupun laptop lah. Tajuk logomnya lah. Yang tu. Kemudian apa lagi? Okey, dah cuba dah tu. Okey lah. Okey, seterusnya soalan kedua. Soalan kedua pula cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan program nilam ni? Cabaran utama dia murid-murid ni malas sikit membaca. Kena cikgu kena tolong, kena bimbing. Kemudian itu cabaran pertama. Yang kedua, kalau kita nak catat dalam buku pun mungkin ada yang malas. Budak-budak tak suka mencatat dalam buku. Kemudian tetapi mereka suka kalau menggunakan sistem. Menggunakan sistem, cabaran kan? Mereka tak ada benda tu di rumah. Kekangan tu lah. Kemudahan tu kurang. Jadi mereka sebahagian kecil je lah yang ulun buat. Jadi yang lain tu menggunakan kemudahan di sekolah. Menggunakan kemudahan di amal komputer tu sepenuhnya lah. Okey, kita akan ke soalan ketiga lah. Okey, untuk soalan ketiga cikgu, macam mana pihak sekolah menggalakkan pelibatan murid ni dalam program nilam? Saya kalau menggalakkan mereka dengan pemberian hadiah lah. Tiap bulan, setiap bulan saya akan pilih 5 yang terbaik dalam bulan tersebut. Contohnya bulan Mei, saya pilih 5 murid-murid yang dapat merekodkan bahan bacaan dalam sistem yang banyak lah. 5 terbaik. Kemudian saya galakkan mereka dengan cara memberi buku bahan bacaan daripada pusat sumber. Saya bagi tiap-tiap kelas dalam 25 buah buku. Saya bagi tiap-tiap kelas sebagai bahan bacaan mereka. Tiap kelas saya minta mereka wujudkan satu sudut bacaan nilam dan saya buat pertandingan. Tingkatkan motivasi. Ya. Kemudian
galakkan. Saya juga menyuruh murid-murid tahap 2 membantu adik-adik merekodkan bahan bacaan di makmal lah. Abang-abang, adik, kakak-kakak mereka tu yang tahun 4, 5, 6 tu, mereka membantu murid-murid tahun 1, 2, 3 untuk merekodkan bahan bacaan dalam sistem AINS 9. Okey. Sebenarnya kita soalan dah cikgu lah. Okey, cikgu. Jika cikgu diberi peluang untuk tambah contoh ini, apakah perubahan yang cikgu buat? Untuk menambah baik Untuk menambah baik, saya kalau boleh saya nak cuba untuk dapatkan laptop untuk diletakkan di pusat sumber. Laptop yang elok lah, yang ada sekarang pun yang boleh tapi lambat, yang lama kan. Saya nak cuba usahakan untuk mendapatkan laptop mungkin dalam 5 untuk mereka datang ke pusat sumber tak payah pergi makmal. Jadi bila-bila masa mereka free, mereka main, mereka gunakan laptop tu lah. Itu penambahbaikan lah. Sekarang saya cuma ada satu yang elok lah. Satu. Tambah isi. Jadi saya rasa banyak ilmu yang kita dapat dari cikgu ni. Jadi terima kasih cikgu. Semoga program Nilam ni sentiasa diperkasakan dan dicapai baik cikgu. Untuk sekali kita. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya lah kan. Kalau sekolah ni saya masih lagi menggunakan buku dan juga rekodkan dalam AINS 9 tu. Sebab takut macam hari tu sistem tergendala. Itulah takut kan. Jadi kalau sistem tergendala, kita masih lagi ada buku. Masih lagi kita boleh boleh teruskan. Dan dia pun ada catatan jumlah bacaan tu. Ada sekarang tak benar. Jadi kami empat ingin berterima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Jadi itu sajalah hasil bertemu bual dengan Cikgu Siti Aisyah, guru penyelaras Nilam Sekolah SD Bukit Keteri yang sangat hebat ni. Macam kami macam hari tu kami datang sini pun memang ada sesi pemberian hadiah kepada murid kan. Masa murid pun macam seronok berebut. Jadi punca kewangan tu saya guna daripada hasil pembelian buku melalui PCG kan. Jadi ada pembekal-pembekal bagi duit dan sebagai apa macam kemudian sekarang komisen. Duit tu lah saya simpan saya gunakan untuk beli hadiah. Dan hadiah yang saya beli tu hadiah elok sikit lah. Okey, terima kasih lah. Terima kasih.